Assalamualaikum. Salam bang. Saya nak mencari RC ya bang. Okey, boleh. Plannya nak cari untuk anak kawan saya bang. Traxxas dengan Arma ni saya dah biasa main. Saya memang main. Kalau Bantai saya dah main lama lah. Tapi bila nak bagi hadiah untuk anak kawan saya ni, kena yang padu lah bang. Tapi harga tak nak tinggi sangat, tak nak rendah sangat. Jangan risau bang. Dekat sini tempat yang betul lah bang cari. Betul Betul bang. Sebab saya selalu ke sini untuk Traxxas dengan Arma. Mana yang abang recommend? Ada satu brand ni bang, setanding dengan brand Jerman dengan US ni bang. Wow, menarik lah bang. Harga dia macam mana bang? Harga dia? Okey, kita tengok dulu barang dia bang. Tengok dulu barang Mana bang barang dia? Okey bang, abang pergi dekat meja ni bang. So inilah barang-barang dia bang. Oh, cun. Okey, tapi saya tengok biasa je bang. Apa kelebihan dia bang ni? Okey. Saya tengok dari luar biasa je. Nampak je macam biasa bang, sebab abang dah biasa dengan yang padu bang. Oh, dah biasa dengan padu Apa yang menarik kat sini bang, dia punya performance sama je macam Traxxas dengan Arma, tapi harga dia semua ni, abang nampak yang 110 ni sampai yang kecil ni, semua harga dia bawah RM1,000 bang. Bawah RM1,000 Betul bang. Menarik tu bang, tapi saya tak nak murah sangat tau bang. Saya tahu kalau murah sangat tak seronok. Yang ni antara value for money bang. Dia punya kualiti cun bang Memang cun-cun mana. Apa yang membuatkan dia cun bang? Bagi tahu saya. Saya tunjuk salah satu model yang 110 bang Yang ni setanding dengan Traxxas Stampede yang abang selalu main. Abang ada kan? Tahu. Abang ada kan? Tahu. Traxxas Stampede tu saya ada satu. Sebab apa bang dia stand dia? Kualiti dia ke, elektronik dia ke? Semua bang. Elektronik dia, and then chassis dia, drivetrain dia semua metal. So dia punya elektronik saya nampak ni hampir-hampir ke Jerman dan USA dah ni. Bang. Menarik. Kalau saya beli ni nampak macam saya belikan yang mahal punya kan, betul tak? Betul bang. Tapi harga berbaloi bang Berbaloi, value for money. Bawah RM1,000 dapat feeling Traxxas Arma Betul bang. Ikutkan bukan saya beli untuk orang ni, saya kena beli dua ni bang. Untuk saya satu. Menarik. Monster Truck 110. Yang ni scale apa bang? Skala 116 bang. Wah, ada banyak pilihan pula. Ni pun 116. Yang ni 114. Rally pun ada bang Rally 114 juga. Bawah RM1,000 ada spare part semua Betul, semua ada spare part. Boleh repair. Bateri boleh upgrade tak? Bateri pun boleh upgrade, no problem. Semua boleh upgrade bang. Menarik. Remote boleh upgrade? Remote pun boleh upgrade bang. Menarik. Okey lah bang, kalau macam tu macam biasa lah bang, jom kita deal. Okey, boleh bang. Okey guys, barang panas dah sampai. Jadi yang macam korang tengok tadi, kita punya customer, dia mencari barang yang padu tapi dengan harga yang lebih berbaloi, lebih rendah. Tak nak rendah sangat, tak nak tinggi sangat. Rendah sangat tak ada kualiti. Yang tu kita kena accept. Harga yang betul-betul tinggi, selalunya kualiti yang tinggi. Tapi ada orang dia over budget, kita tak nak over budget sangat. Dekat MSH dah ada dah, korang dah boleh merealisasikan. Korang mesti ada kawan-kawan yang main RC high end kan, tapi nak bergaul juga sekali. Belum ke sana, tapi korang bolehlah satu step ahead untuk ke sana. Inilah dia. Jangan takut untuk mencuba RC yang baru, model yang baru. Sebabnya kalau tanya kita jual, kita tahu dia punya kualiti macam mana, kita test, kita tahu kualiti dia memang boleh pergi, tak ada masalah. Paling seronok, kenapa kita pilih model ni untuk kita introduce kat kawan-kawan, sebab dia ada spare part. Dia adalah full hobby grade. Korang boleh tukar remote. Korang nak buat apa, korang nak jongkang-jongking dengan RC ni pun boleh, tak ada masalah. Spare part 100% ada. Nak tukar chassis pun ada. Apa lagi korang nak? Dengan harga yang macam ni, korang dapat kawan dengan geng-geng bajet. Geng-geng Traxxas, geng Arma, geng-geng bajet-bajet semua tu. Walaupun kita pun main Traxxas dengan Arma, tapi kalau kata korang stick dengan Traxxas Arma pun okey, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Cumanya apa yang kita offer hari ni untuk kawan-kawan yang nak step ahead daripada yang low quality, kita bagi korang mid range yang padu punya. Kemungkinan korang akan stick, sebabnya diorang dah nak hampir sama dah sikit-sikit lagi. Pergi lagi dia akan sebiji. Yang tu kita takut. Brand-brand high end ni dia. Tapi apa pun, pilihan bergantung kat korang. Boleh study dia punya model. Korang boleh tanya kita macam-macam. Macam biasalah, kita dah banyak dah video-video yang kita keluar dengan model-model MJX. Apa pun, jom kat mesej.